Lalu bihunnya ni. Hai, Assalamualaikum guys. Alright, so apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di kata dekat spot mancing di Telaga Nanai. Oh, bukan Telaga Nanai, di Cangkat Kering guys kali ni. Apa nama Setiawan lah. Dah lama kita tak turun ni kan. Okey, hari ni kita turun di spot biasa, bukan di tempat dia yang di Telaga Nanai kita turun dah. Jadi aku hari ni bersama dengan Tekong Cik Dek dan juga apa member aku macam biasa Cik Dek juga. Alright. So ni baru sampai. Wah, sibuk hari ni. So ni baru nak pergi ke spot pertama. Alright. So pada hangpa yang baru sampai sini aku, jangan lupa subscribe, like, share dan komen apa yang patut. Alright, so kita tunggu kita sampai kat spot pertama, kita tengok macam mana. Ada makan ke tak ada makan. Okey. Guys, okey, kita dah sampai dah dekat spot pertama. Tu dia baru ganggang aku rekod. Dia bagi atas tu pula. Saya baik lepas. Okey. Jom. Kita main teknik apa nama, kita try casting apa ini. Potong ekor dulu. Okey. Pek ni pan ni cakok mulut dah. Okey. Alright, jom kita buat balingan pertama. Alright, first cast of the day. Berat juga rod ni. Rod apa tu? Rapala. Oh. Apa ni? Otai rod scissor ni. Dalam store berhabuk. Guys, lesen pertama daripada Tekong kita. Ikan nak bunuh diri guys. Dia duduk dalam tu pula. Kita cuba selamatkan dia. Kita tengok ada lagi ke tak dia berbelik. Tu ada. Ha? Ada. Tu dia. Dia ingat dia dapat lepas. Dia masuk lantung oren lah. Ui, ada. Maknanya bawah ni ada lagi ni. Okay, tak apa. Kita tengok Tekong kita buat. Mantap guys. Belah ni yang tak selamat. Ni pun sangkut juga. Untuk ikannya tu. Ikan terberah. Selamat. Ya, mantap guys. Sambung. Hancur. Tegak kamera sikit. Ya, mantap guys. Sampai 3-4 kali guys. Lari. Mantap guys. Mereka ingat kami tak ada ikan, geng-geng sana. Tak kena spot ya. Kena. Tu. Mai tangkap 2 ekor. Jangan bagi dia sangkut, dia lari je tu. Okey. Lanjut guys. Apa yo. Tekong kita strike guys. Yeah. Itu dia. Alright, jom. Baling. Rapat. Alright, tengok. Tak sampai. Double strike guys. Ngam. Double strike. Makan SP guys. Dia makan SP. Alhamdulillah, yes. Ya, tunjuk ikan. Sat ambil gambar. Wajak mereka kata kita tak ada ikan lah. Mereka ingat kita tak ada tangan lah bunga. Kok ayam tu. Okey. Ha. Sekejap. Sangkut. Sangkut apa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rezeki.
Makan luak guys, makan luak. Time lunch hour. Okey. Makan tengah hari. Abang Dek dah sediakan dah. Alright, jom. Tebuh dulu. Ayam masak sambal. Cik Dek nak? Makan dulu guys. Wah, tekong strike guys. Mantap. Mantap. Dah mati. Risau nak angkat je. Okay guys, lanjut. Oi. Ngam. Berbelik boy, ada video. Ada video. Kalau tahu dia nak makan kan, dari tadi buah. Mantap. Penambahan lagi. Alhamdulillah. Okay, hasil rezeki insya-Allah. Ada masa banyak, ada masa sikit tu biasa. Kalau nak banyak je selalu tak boleh. Alright. So mana yang nak main sini boleh jumpa atau PM Abang Dek kita. Nanti nombor aku bagi dekat description. Okay, aku letak kat bawah ni kan, apa boleh tengok. Dekat Cangkat Kering bukan Telaga Nanah. Cangkat Kering. Nanti apa-apa Roger lah. Okay guys. Tu dia. Duk dalam ni punya cari. Aduh, Dek. Lompat. Jadi. Okay. So ada lah. Alright. So, terima kasih bang. Okay, kita. InsyaAllah jumpa lagi lah. Okay. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe guys.